masuk live sini. Tekan lock yang banyak. Dah tekan lock, nanti aku nak pegang macam mana, Mi? Jangan tekan lock. Ini dulu. Buat tangan gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pegang kat dada. Okey. Nyanyi cepat. Tak dengar suara pun. Nyanyilah cepat sikit. Kuat sikit. Bukannya orang dengar. Kau dalam rumah depan live je. Aku ni depan live bercakap orang dengar. Kau bercakap orang tak dengar. Okey, cepat. Sakit hatiku di sini. Bau gerak sekali. Sakit hatiku di sini. Okey. Mana dengar? Tak ada suara pun. Hello? Hello? Awak ada di sana? Tak ada lagi ke? Memang lain dah hilang ke? Aku kontak dia orang tak dapat ni. Boleh. Yang baru masuk boleh. Hello? Hello? Ada tak? Malu. Macam mana malu ni? Hello? Oh. Tak nak pakai hello. Assalamualaikum. Saya nak cakap dengan hamba Allah boleh? Cakakkah aku nak sebut satu-satu nama kat sini? Ada 80 orang ni. Sakit. Okey. Dengar rupanya. Ingat kan tak ada dalam internet tadi? Tangan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sakit hatiku di sini. Gerakkan. Gerakkan bahu tu. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Korang sebenarnya nak suruh gerak macam mana? Cuba lembut sikit badan tu. Kenapa yang korang keras sangat? Susah sangat? Gerak kan? Ni! Aku suruh kau gerak, kau ketawa. Aku pun tak gertilah dengan korang ni. Macam mana darah nak jalan? Gerak kan? Tangan je gerak, Umi. Badan tak gerak, Umi. Tak apalah. Tapi geraknya molek gini. Pusing. Pusing. Korang buat lah. Penat aku yang kena buat. Okey. Buat. Cepat. Ingat cerita pula. Cepat. Terkejut anak sampai. Cepat buat yang main cakap. Macam mana angin nak keluar? Kalau tak bergerak, nanti kan jumping. Keluar angin. Kau ingat aku ni apa? Tak pawang kat sini ke apa? Bomoy. Buat terus. Sambil yang tak boleh diri duduk. Buat terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besok aku kaya. Buat terus. Pelan-pelan. Ganas sangat. Orang muda kan? Anak saya ketawa. Siapa suruh kau cari bomo bengong? Suami sampai belakang. Kau cari bomo bengong, jadi kau bengong sekali. Dengan aku bengong. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambil buat tengok suami. Okey. Buat terus. Sebelah pula. Macam mana sebelah? Sebelah saja gerakkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kanan dulu. Buat. Terus rasa sakit kat tengkuk. Lama sangat kau bagi dia blok kat situ agaknya. Sebab tu kena letak minyak hitam. Nanti laki kau pergi servis motor kereta tu, kau jangan buang minyak hitam Tolong letak sikit-sikit. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pusing ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4. Pusing ke belakang. Ingatkan motor yang kereta je kau pakai minyak hitam. Manusia pun kena pakai minyak apa? Buat sebelah sini pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat sambil diri lah korang ni.
kat sini. Aku nak bagi orang sihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa kau nak gerak? Aku sibuk je. Aku pun nak ikut sama. Tak payah. Kau duduk diam. 1, 2, 3, 4. Dah macam start enjin kapal. Biarlah. Badan aku kan. Suami saya nak gerak. Lambat sangat. Okey, sekarang kita main. Kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jut sikit. Lama sangat tak kena jut ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa korang keras sangat? Lembutkan badan. Bila buat badan korang keras sangat, sebab tu korang senang dimasuk makhluk Allah. Urat-urat korang semua jadi tepat kasam. Tepat dia duduk. Macam tu. Jadi lembutkan darah kita tu supaya darah-darah kita semua lancar. Bukan sekadar pembuka dan pemecah. Faham? Sedap dah goyang kepala.